Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita satu bertaubat pada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction yang ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang satu isu yang sangat hangat diperkatakan pada ketika ini, iaitu isu misi keamanan yang dinamakan sebagai Global Sumut Flotilla. Misi ini adalah bertujuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza yang dikepung dan dianiaya oleh rejim Zionis Israel. Misi ini disertai lebih 400 peserta dari berbagai golongan daripada lebih 40 negara dengan menggunakan lebih 40 kapal kecil dan besar. Misi ini dilakukan dengan kesedaran bahawa jiwa manusia adalah sangat bernilai. Manusia bukanlah haiwan yang boleh diperkotak-katikkan. Bahkan dalam mana-mana ajaran agama ataupun ajaran daripada segi kemanusiaan, haiwan pun tidak boleh diperlakukan dengan sebegitu rupa. Tetapi rejim Zionis Israel telah memperlakukan penduduk Palestin di Gaza lebih daripada memperlakukan kepada haiwan. Penduduk Gaza dianiaya, dibunuh, anak kecil dibunuh, ditembak, makanan disekat, menyebabkan penduduk Gaza mengalami kesulitan yang sangat-sangat dahsyat. Sebagaimana kita ketahui bahawa negara Israel adalah satu negara yang dibina dengan cara yang tidak betul. Umat Yahudi daripada seluruh dunia berkumpul di Palestin pada ketika selepas Perang Dunia Kedua. Kemudian mereka dengan secara licik, dengan bantuan negara-negara barat seperti Amerika, England dan lain-lain, merampas tanah-tanah Palestin, kemudian mengisytiharkan kawasan Palestin itu adalah negara mereka yang dinamakan negara Israel. Kemudian mereka dengan bantuan Amerika dan bantuan barat daripada segi senjata, kewangan dan lain-lain, menindas penduduk asal tanah Palestin. Maka pada ketika ini timbul satu gerakan daripada seluruh negara di dunia, daripada berbagai bangsa, daripada berbagai agama, atas dasar kemanusiaan, membantu, menggerakkan usaha untuk meringankan beban penduduk Palestin yang ditindas. Maka timbullah gerakan-gerakan daripada dahulu seperti gerakan ini, iaitu gerakan Global Sumut Flotilla, untuk menjalankan misi bantuan ini, bantuan kemanusiaan ini. Dan diketahui akan ada lagi misi-misi yang seperti ini akan dijalankan. Tetapi kita sedia maklum bahawa perairan Israel di Laut Mediterranean dikawal ketat oleh tentera rejim Zionis Yahudi.
Mana-mana kapal yang ingin memasuki perairan mereka akan disekat. Mungkin yang menaiki kapal itu akan ditembak dan kapal itu akan ditenggelamkan. Tetapi aktivis Global Sumut Pertila tidak memikirkan lagi tentang keselamatan mereka. Kerana mereka menjalankan misi keamanan, bukan misi ketenteraan. Bahkan mereka tidak membawa apa-apa senjata. Mereka menunjukkan keberanian, jiwa yang kental. Berlayar daripada berbagai negara seperti Itali, Spanyol, Portugal, Perancis, selain daripada negara-negara Islam, negara-negara Arab seperti Mesir, bahkan Malaysia sekalipun menyertai misi ini. Mereka bergerak tanpa rasa takut kerana mereka percaya keadilan dan keamanan itu adalah memberi kekuatan kepada mereka. Mereka adalah wira yang sebenar. Kita ini bukanlah wira yang sebenar kerana mereka menjalankan gerak kerja. Kita tidak menjalankan gerak kerja. Kita hanya mampu berdoa. Tetapi mereka ibarat mempertaruhkan nyawa mereka menuju kepada perairan yang dikawal ketat oleh tentera rejim Zionis. Maka kita sama-sama berdoa, sama-sama memberikan bantuan yang semampu kita untuk mana-mana aktivis, mana-mana gerakan yang bertujuan menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada umat Palestin di tanah air mereka sendiri. Jadi kita mengalungkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua aktivis yang menjalankan misi gerakan untuk membantu rakyat Palestin. Tidak kira apa agama sekalipun, apa kepercayaan sekalipun. Kerana ia bukan lagi dilihat sebagai dasar agama. Walaupun umat Palestin itu beragama Islam, tetapi mereka melihat lebih kepada kemanusiaan. Gerakan-gerakan anti Zionis Yahudi dan menyeru kepada kemerdekaan Palestin berlaku di seluruh dunia. Baik di Amerika, di England, di Perancis, di Australia, di Jepun, di Korea Selatan, di negara-negara Arab. Mereka berdemonstrasi menyeru kepada kemerdekaan Palestin, menyeru kepada pemberhentian pembantaian umat Palestin. Ini adalah satu-satunya gerakan yang paling besar berlaku pada zaman ini. Kerana sebelum ini jarang sekali berlaku demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia untuk kemerdekaan Palestin, untuk memberhentikan penindasan terhadap umat Palestin. Jadi kita sama-sama berdoa, walau apapun kepercayaan, supaya gerakan ini berjaya sampai kepada matlamatnya. Dan jika tidak sampai sekalipun, mereka lah wira sebenar dan berjaya menyedarkan kepada dunia bahawa mereka lebih kuat, mereka lebih berani daripada tentera negara-negara yang lain. Bahkan tentera negara Islam sekalipun yang jelas-jelas membela Palestin, tetapi mereka tidak berani untuk berhadapan dengan Israel.
tahniah kepada semua peserta Global Sumut Protila dan juga peserta-peserta yang akan datang. Jadi sekian dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.